Dan kenapa? Kalaulah dalam sejarah dahulu dikatakan bahawa ketika merdeka adalah laungan azan yang dikumandangkan sebelum laungan merdeka. Allahu Akbar yang dikumandangkan, dan mana sejarah itu? Sudah ditutup. Sudah tidak ada kedengaran lagi. Tidak ada orang yang coba mengembalikan akan kalimat azan sebelum laungan merdeka, merdeka. Dan ini menunjukkan betapa kita sudah lupa kepada perjuangan para ulama yang telah membimbing kita, yang mereka telah berjuang mati-matian dengan darah dan tenaga, dengan harta mereka demi kita duduk dalam keadaan aman, damai, harmoni dan lain sebagainya. Oleh kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam sirah Rahiqul Makhtum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebut peristiwa tentang Futuh Mekah. Bagaimana Futuh Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah sebagai ibu kepada kemerdekaan. Sebagai konsep kemerdekaan yang sebenarnya ketika Mekah ataupun Futuh Mekah dibuka, baginda menuju Masjidil Haram, dan di sana baginda melakukan tawaf mengelilingi Kaabah. Baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah sambil berkata, Ja'al haqq wa dhahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pada masa yang sama berhala pun jatuh dan tumbang, hancur berkecai-kecai. Selepas menyempurnakan bilangan tawaf, baginda lalu masuk ke dalam Kaabah, dan baginda mendapati di dalamnya gambar-gambar serta ukiran-ukiran kayu seekor burung merpati. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam juga memecahkannya, manakala gambar-gambar dalam Kaabah diperintahkan supaya dipadamkannya. Selepas itu baginda Rasulullah SAW menutup pintu Kaabah dalam keadaan baginda masih dalam keadaan bersama Usamah bin Zaid dan juga Bilal bin Rabah. Di situ baginda berdiri dengan membelakangkan pintu Kaabah dan bersalat. Setelah itu baginda berjalan-jalan di dalamnya, bertakbir di setiap penjurunya dan menyebut kalimat-kalimat tauhid.